tengah-tengah Kuala Lumpur yang sentiasa hidup, ada satu sistem yang jarang kita sedari, tetapi ia sentiasa bekerja tanpa henti. Di sekitar Jalan Tun Razak sahaja, terdapat hampir 50 unit pam banjir yang sentiasa bersedia, beroperasi siang dan malam. Tanpa kita sedari, ia menjadi penjaga sunyi yang melindungi Kuala Lumpur setiap detik. Sama ada hujan turun ataupun tidak, pam ini tetap mengalirkan air bawah tanah dan sisa hujan yang tertinggal keluar dari pusat bandar. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Pam di sini berfungsi 24 jam sehari. Jika gagal, risiko banjir kilat amat tinggi berlaku di terowong ini. Sebab itu, penjagaan berkala amat penting supaya keadaan sistem pam di sini berada dalam keadaan baik dan terkawal. Mereka dibantu oleh kamera CCTV dan sistem kawalan pintar di rumah pam Terowong Ampang. Dan jika ada keadaan luar biasa, notifikasi dihantar terus ke telefon pintar jurutera, memastikan tiada kelewatan dalam memberi respons. Itulah sebabnya, walaupun nampak tenang di permukaan, sebenarnya ada pasukan dan sistem yang sentiasa berjaga untuk melindungi Kuala Lumpur. Jam menunjukkan sekitar 2 pagi ketika bandar mulai sunyi. Sebuah operasi penting sedang berjalan. Malam ini, tumpuan diberikan kepada pemasangan semula pam nombor 5 di Terowong Ampang. Pam berkapasiti 580 meter padu sejam dengan kuasa 50 HP ini pernah dikeluarkan untuk kerja penggantian komponen impeller yang sudah rosak. Dan pihak kami telah menghantar ke kilang pembaikan dan didapati memang bearing telah pecah dan pihak kami telah melakukan pembaikan dan hari ini pam dipasang semula supaya dapat beroperasi seperti sedia kala. Setiap orang memainkan peranan penting. Ada yang mengawal trafik di permukaan, ada yang menurunkan komponen, ada yang memastikan setiap bolt dipasang tepat di dalam chamber. Cabaran yang dihadapi juga bukan kecil. Pam ini besar dan berat. Ruang kerja sempit dan trafik pula sentiasa padat. Namun dengan kepakaran dan koordinasi yang rapi, setiap langkah berjaya dilaksanakan mengikut jadual. Inilah wajah sebenar sebuah pasukan, bekerja dalam diam, berpeluh di tengah malam, demi memastikan sistem perlindungan kota terus berfungsi untuk semua. Inilah wajah sebenar sebuah kota, tidak hanya dibina dengan bangunan dan cahaya, tetapi dengan dedikasi orang-orang yang menjaganya. Dan kami di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur komited untuk terus memastikan Kuala Lumpur berdaya tahan, berdaya huni dan disayangi.